sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Kumpulan 2 akan mengupas topik dimensi multilateral, ekonomi politik dan sosial budaya. Multilateralisme ialah teras kepada kestabilan dunia moden di mana kerjasama melibatkan 3 atau lebih negara melalui platform antarabangsa seperti PBB, ASEAN dan WTO. Ia adalah satu kontrak sosial global yang memastikan suara negara kecil turut didengari oleh kuasa besar dunia. Tanpa sistem multilateral, dunia akan kembali ke zaman anarki di mana yang kuat menindas yang lemah. Hai, dalam model visual kami, anda dapat melihat 3 buah batu yang besar yang disusun secara segitiga. Batu-batu ini mewakili 3 dimensi utama, iaitu yang pertama ekonomi, politik dan sosio budaya. Dalam aspek ekonomi, multilateralisme memacu perdagangan bebas dan kemakmuran bersama. Dari segi politik, ia adalah instrumen diplomasi bagi mengelakkan peperangan. Manakala dalam aspek sosial budaya, ia mempromosikan pertukaran ilmu dan pemahaman silang budaya. Perhatikan akar-akar pokok yang kami lilitkan dengan kemas di sekeliling 3 batu ini. Akar ini melambangkan perjanjian antarabangsa dan undang-undang sejagat yang mengikat negara-negara ini untuk kekal bersatu dan bekerjasama demi kelestarian tamadun manusia. Elemen kepelbagaian pula kami simbolkan melalui pelbagai jenis bunga dan daun yang berbeza warna di tengah-tengah susunan batu-batu tersebut. Ini menunjukkan bahawa walaupun setiap negara mempunyai identiti budaya dan ideologi yang berbeza, kita tetap mampu membentuk satu keindahan yang harmoni apabila duduk di meja rundingan yang sama. Kebergantungan antara satu sama lain adalah kunci kepada keamanan dunia. Malaysia sendiri sebagai sebuah negara perdagangan sangat bergantung kepada sistem multilateral ini untuk memastikan kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi kita terus terjamin. Secara tuntasnya, dimensi multilateral adalah benteng pertahanan kita terhadap krisis global. Sebagai warga pendidik, kita harus menanam semangat kerjasama di dalam jiwa pelajar agar mereka menghargai semangat bermesyuarah dan berdiplomasi. Dunia yang stabil adalah dunia yang dibina atas dasar saling mempercayai. Kami mahasiswa sarjana muda pendidikan berikrar bahawa kami akan menjadi hamba bumi yang setia. Kami berjanji untuk melindungi alam sekitar, meminimumkan pembaziran dan mendidik generasi akan datang untuk mencintai planet ini. Alam adalah kelas kami dan kami adalah pelindungnya. Demi masa hadapan, demi kelestarian global. Down.